Apa? Kita ada mana? Ada dekat museum. Ada siapa? Siapa tu? Siapa tu? Tu guys. Museum negeri guys. Hah? Dah, mu asisten aku ah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Putri Naidina Arisa bersama rakan saya Hawa Fatihah. membawa liputan khas Tim TV. Hari ini, murid-murid SK Tengku Ampuan Mariam menyertai lawatan pendidikan ke Muzium Negeri Terengganu dan Perpustakaan Awam Negeri Terengganu bagi menimba ilmu serta pengalaman di luar bilik darjah. Kita buat yang ni supaya yang ni kamu. Mana tu? Yang dia tiket sekali dekat ni. Tadi saya tak dengar. Ni dalam Muzium Terengganu. Konsep mereka bentuk Muzium Terengganu. Ni siapa kenal? Saya kata Jam gajah lah Kak Ika. Jam gajah ni. ini ialah jam gajah daripada Al-Jazari. Bapa reka bentuk. Boleh. Ha. Adik-adik bagus. Ha? Saya Jo 5. SK Tengku Ampuan Mariam. Apa tu dah baju? SK Tengku Ampuan Mariam. Kat mana? Dekat Tengku Ampuan Mariam. TV ni. TV. Bawah dah habis lagi. Nak buat. Oh ni aku ni. Saya perlu. Turun. Naik. Kena naik. Takutnya. Bapa you buat gini. Bapa dah buat pakai semen. Serum. Okey. Ni atas. Kita akan cek satu persatu. Ni dulu. Masa pembukaan Muzium Terengganu, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Mirza Zainal Abidin. Muzium. Hidup. Masa almarhum Sultan Mahmud Al-Muntaqfi Billahi Shah dan Tengku Ampuan Mariam. Raja-raja Hutang baju emas, keris ala pendakwa bertatah emas ala pendakwa. Ni pending pegok, ni pending bersaduk jadang, ni pending perak. Ni keris pending emas bertatah permata, keris lot 9 bertulis sarung bersaluk perak. Almarhumah Tengku Ampuan Mariam. Tengku Ampuan Mariam kalau kita.
kalau saya. Ni kalau saya guys. Ni jubah almarhum Sultan Zainal Abidin III ni. Ni jubah dia. Ni baju dia kan ni. Ni baju-baju ni Oh, beremas-emas. Koleksi pakaian almarhum Sultan Ismail Nasiruddin Shah ketika almarhum memegang jawatan yang di-Tuan Agong Malaysia. Ni baju-baju dia ni. Ni sama baju Sultan Nasiruddin. Ni Lila. Ni sama Sultan Ismail Nasiruddin. Ni koleksi baju. Ni aku pernah pakai. Sultan Ahmad Shah, Sultan Terengganu ketiga, Sultan Terengganu kelima, Kenang ketujuh. Ni ialah jam meja kepunyaan almarhum Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah, Sultan Terengganu ke-13. Ada kalau kita sejago kita set. Oh. Ni benda ni. Lawatan diteruskan ke Perpustakaan Awam Negeri Terengganu. Murid didedahkan dengan pelbagai kemudahan perpustakaan serta digalakkan membudayakan amalan membaca sebagai sumber ilmu sepanjang hayat. Kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata